Hai guys, korang rasa video kali ni kita nak buat apa? Video kali ni kita nak berbuka puasa dekat luar. Ni pengalaman pertama lah saya berbuka kat luar. Kita orang beli makanan dekat Jasin je. Kita orang beli dekat Bazar Ramadan Jasin Besteri. Korang rasa-rasa kita berbuka puasa kat mana ni? Kalau nak tahu, tengok sampai habis. Hari ni kita ada dekat Taman Buatan Lipat Land. Kita buat apa kat sini sebenarnya ni? Kita nak Buka puasa. buka puasa. Kita buka puasa dekat Taman Botani Parkland, Jasin, Melaka. Kat mana sekarang? Tahu nampak dan. Kenapa macam peluh-peluh Kenapa peluh-peluh training. So kita sebenarnya sajalah hari ni kita dengan Mami dah beli sibling. Tadi kita dah settle training tu dekat padang bola kat situ. So now kita nak ready. Lagi dalam 15 minit lagi kita nak buka puasa. Kita ada Wafa. Wafa, cuba tunjukkan menu apa yang Wafa untuk berbuka hari ini. Ada ni bihun, Okey, bihun goreng. Air air coklat, coklat. air kelapa, Air kelapa. ada kuih, Ada kuih. Kuih apa ada? kuih Apam. apam Dengan apa? dengan kuih lapis. Kuih lapis. Lagi? Ni ada ayam masak merah. Wafi makan apa? Wafi? Ayam masak merah. Ayam masak merah ni. Ayam masak merah. Ni ada apa lagi? Air green tea. Lepas tu ada ayam goreng. Nasi lemak. Mami dah bersih beli makan apa? penyet. Keli penyet. So hari ni kita santai-santai je guys. Kita tak ada buat apa-apa. Kita just buka puasa je. Sebenarnya kat depan ni pun dia ada. Dia ada seafood restaurant. Ada kedai Aura Padu. Kat situ ada kedai nasi kandar. And then kat sini dia juga. Di sepanjang ni dekat Taman Botani Parkland ni pun best jugalah sebenarnya. Sebab kat situ dia ada kita riada kan. Dia ada tempat riada. Kita nak jogging ke, kita nak buat aktiviti ke, kita boleh kat sini. Ada juga court. Dia ada court takraw, dia ada court futsal dan ada padang bola. Tadi kita training dengan Wafi dan sibling dekat padang bola ni lah. And then budak-budak mesti dia suka. Sebab apa? Ada taman permainan guys. Kat sini ada taman permainan. So kat sini ada juga takoyaki. Dia ada jual takoyaki juga. So kalau nak buka puasa ke nak beli apa ke boleh beli kat sini. Kita tengah tunggu. Lagi berapa minit lagi? Mi, sekarang pukul apa? 7.12. Lagi 7.12. Buka 7.27. Buka 7.27. Sekarang lagi lebih kurang dalam 15 minit lagi. Banyak babunya. 15 minit lagi nak buka puasa. 15 minit lagi. Taman Botani Parkland. Kita ada kursi healing guys. Kita ada kursi healing. Kita duduk santai je dekat tepi sini sambil kita ready nak buka puasa. Okay, jom. Sekejap lagi nak buka puasa sekejap lagi. Kita boleh tunggu azan and then kita akan buka puasa. Okay, cuba doa. Dia mujarab sebelum nak buka puasa ni, kita boleh doa apa-apa. Okay, contohnya doa, Ya Allah bagilah saya dapat exam. Dapat A, straight A. Okay, cuba doa. Oh, tolong kasih aku exam straight A. Straight A. Wafa? Doa. Ya Allah Ya Allah, bagilah bagilah saya dapat saya dapat keputusan yang cemerlang keputusan semalam dalam dalam exam. exam. Okay, kita nak ready dah ni. Nak buka puasa sikit lagi. Okay, jom. Sebelum kita berbuka, jom kita review makanan apa yang kita beli. Okay, so ni antara menu yang kita beli. Ada nasi lemak. Ni nasi lemak. RM3 je kita beli dengan ayam goreng RM1. Ayam goreng RM1 je Mami. Dia ada ikan keli. Yang penyet, ni penyet ikan keli lah guys.
So dia datangkan tahu, tempe dengan sambal dia. Boleh tahan juga saiz dia guys. Sambal dia Wafa ada sibling. Baby buka lah. Ada apa? Wafa ada sibling ada apa? Ada piung goreng dengan ayam. Ada piung goreng dengan ayam. Okay. Takif Kampung kan? juga. Aduh, yang masuk ni. Banyak RM7 je guys. Buka lah. Lah. Tunggulah. RM7 je guys. Ini harga RM4. Okay. Ini nasi lemak ada RM3. Ini RM8. Air green tea RM3. Air RM5. Okay. Boleh ready dah baca doa buka ke puasa. Okay, Baca doa buka puasa. Okay guys, jom kita baca doa untuk berbuka. Allahumma laka sumtum wa bika amantum wa la rizqita aftautum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jom, ready. Kita nak makan dah. Tengok ni, adik saya dia ada bihun goreng dengan ayam goreng. Ni mami saya, dia ada ikan keli dengan sambal penyet. Tengok ni sambal dia, nampak pedas lah. Mami saya ni memang dia suka makan pedas pun. Inilah pengalaman pertama saya berbuka puasa di luar. Selalunya kita buka puasa dekat rumah je, tapi sekarang ni kita berbuka puasa dekat taman. Kawasan ni nama dia Taman Botani Parkland. Tengok bihun goreng adik saya tu nampak sedap. Alhamdulillah. Makan. Makan. Mami ni sibling. Dia cuba Indonesia. Okay, kan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa kita di video yang akan datang. Yang video-video raya ke, puasa ke, apa-apa dan jangan lupa di video akan datang. Bye. Okay, kalau korang nak lepak buka puasa kat sini pun boleh sebenarnya. Sebab dia ada lampu guys. Dia ada lampu, dia ada tempat duduk. So kita just santai je dekat sini. So okay, jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye bye guys.